Aku rasa ramai lagi tak tahu kot pasal mesin rumput cordless macam ni yang pakai bateri. Dia juga boleh pakai mata piring untuk pakai tali macam ni. Ni aku nak tunjuk untuk palatau cara nak tukar mata piring ni. Barang yang diperlukan mudah. Soket, macam soket plug tu kan, dengan satu Allen key. Cara yang pertama, hampa center kan ni, nampak kan, nampak lah, dia ada satu lubang ni. Lubang ni untuk kita masukkan Allen key nak tahan dia punya lock tu. Masuk lah macam mana pun. Bila dah dapat lock yang tu, kita terkalihkan dia, tali buang tu. Lock tu biar betul lock. Lepas tu kita buka dia, cara buka dia lawan arah jam Selalu kita buka lawan arah jam. Tapi ni nak buka ikut arah jam. Dia buka dia ikut arah jam Dah boleh tukar. Okay, mata ni balik. Masuk dan nak kunci lawan arah jam. Cuma yang perlu dititik beratkan dia punya lock tu. Lubang tu apa bagi masuk untuk memudahkan kita kunci. Abang kunci tu apa ikut sesedap rasa lah. Jangan kuat sangat, jangan longgar sangat. Macam ni dah okey lah ni. Okey, itu je. Benda simple. Kalau hamba lepas ni nak tukar, nak try mata-mata piring yang macam viral ni kan, boleh try. Senang je. Ingat dua orang je. Spanner jenis macam ni. Lepas tu satu Allen key. Yang lain tu bismillah, go.